Kisah ni tuan-tuan berlaku di kampung saya sendiri yang melibatkan arwah atuk dan nenek saya. Sebuah kampung di Nilai, Negeri Sembilan. Okey. Datuk saya ni dulu tuan-tuan, dia merupakan seorang bilal dan pengurus jenazah di kampung dia. Jadi pada satu hari, bukan siang ya Wan, malam. Seorang jiran dia dah tua lah Wan. Kita katalah Atuk Manap. Atuk Manap ni umur dah lebih kurang 72 tahun. Meninggal dunia. Atuk ni lama sakit Wan. Lama sakit, geng-geng arwah atuk akak lah juga ni. Lama sakit. Jadi malam tu, orang kata dalam pukul 10 malam lah dia meninggal dunia. Zaman tu Wan, kita tak boleh uruskan mayat malam tu juga. Pasal Wan kena faham, kita tak ada lampu buka. Lampu gasling, lampu minyak tanah, jamong. Kita pakai masa tu. Jadi mayat tu akan disimpan dahululah kat rumah tu. Letak dulu kat rumah tu. Besok tu barulah kita boleh uruskan jenazah ni. Tiba-tiba Wan tengah baca Yasin ni. Kan kita tutup ni Wan. Tangan jenazah yang kiam ni tadi sudah jatuh lah. Sudah jatuh lah. Okey, dengan macam tu pap jatuh. Dah 5-6 minit tutup ni. Tengah baca, pap tutup. Keluar tangan tu daripada kain batik lepas ni tadi. Keluar. Nampak tangan dia macam ni. Alright. Okey, atuk akak pun buka balik pelan-pelan. Tak balik tangan ni. Kiamkan balik. Kiam balik lah. Okey. Orang moden sekarang cakap reflex daripada jantung baru berhenti. Tak apalah, kita terimalah benda tu kan. Contoh, okey, jatuh, atuk akak ambil letak balik macam ni. Tak lama kemudian, tak sampai 2-3 minit lepas tangan jatuh dah letak balik ni, tiba-tiba nampak kepala dia bergerak Wan, macam nak bangun. Kepala bergerak pula. Jadi kain batik lepas tu jatuh lah pasal dia nak gerak macam ni. Wan nak bangun. Wan faham tak? Wan nak bangun ni, nak duduk bangun. Masa dia nak duduk bangun tu lah, satu serambi tu bertabur lari Wan budak-budak ni. Bukan budak-budak, dengan orang tua, dengan apa. Orang kata berebut lompat tingkap, berebut nak keluar pada pintu. Ya, memang lari ya. Berebut Wan. Yang tinggal atuk akak dengan 2-3 orang tua yang kata yang patah-patah kaki lah. Yang patah-patah kaki, yang tak larat nak berebut ni tadi. Bangun dia Wan, bukan dia bangun, dia macam bergerak-gerak Wan. Atuk akak pun, yang macam mana atuk akak cerita kat akak lah. Masa tu dia cerita tu, orang kata akak dah tingkatan 4. Dia cerita pasal akak suka bertanya dulu dengan arwah atuk akak, ada tak atuk benda-benda misteri orang Melayu tu. Itu yang atuk akak cerita ni, antara pengalaman Ray dia sebagai pengurus jenazah zaman tu. Jadi atuk akak ni yang orang kata apa, nak tak nak, dia lah yang kena ke depan Wan. Pelan-pelan dia pergi kat jenazah ni. Pak Manap ni tadi. Pak Manap ni macam nak bercakap. Macam nak bercakap Wan. Yes. Dia bising dengan atuk akak. Panggil bini aku beda. Panggil bini aku beda. Nama bini dia beda. Jenazah tu cakap macam tu. Panggil bini aku beda. Panggil bini aku beda. Dia nak jumpa bini dia beda ni. Allahu Akbar. Jadi atuk akak pun cakap, kau tunggu jap Manap ya. Panggillah orang perempuan zaman dulu Wan. Dia tak macam kita duduk sama-sama. Dia duduk dapur. Orang tua dulu, zaman dulu 70-an tu, dia duduk dapur Wan. Dia tak sama dengan duduk orang lelaki ni. Panggillah beda. Bini dia pun cuak lah Wan nak datang. Pasal tadi dah mati, dah meninggal. Ya, betul. Cuak lah bini ni. Maka dia pelan-pelan kat suami dia. Atuk akak cakap, Kak Beda, sinilah Kak Beda ni, Abang Manap ada hal nak cakap ni. Pelan lah nenek Beda ni datang Wan. Letakkan telinga dia kat mulut suami tadi. Pasal dia cakap Wan dah perlahan dah. Dah macam berbisik. Tak tahulah apa dia cakap laki bini ni. Atuk akan nampak macam tu komit-kamit. Beda ni cuma jawab satu je. Saya halalkan bang. Saya halalkan. Dia cakap, saya halalkan bang. Abang pergilah baik-baik bang. Dia cakap tu orang sambil menangis. Saya halalkan bang. Abang pergilah bang. Beda dah lama halalkan bang. Dia cakap. Beda dah lama halalkan. Abang pergilah baik-baik bang. Dia cakap. Sedih kan. Kita tak tahu halal apa. Atuk akak pun tanya halal apa. Ada hutang apa yang ditinggalkan oleh Pak Manap ni. Sampai orang kata roh dia tu, orang kata tak tahulah dia keluar ke belum, maknanya
benda peristiwa yang orang kata menyeramkan lah benda ni. Jadi bila dia dah orang kata apa, dia dah cakap hala-hala tu, baru kali ni betul-betul Pak Manap tu orang kata apa, tunduk balik. Memang habis Wan. Tengok cek ni balik habis. Oh, tu mati balik. Meninggal balik. Tak tahulah sebelum tu dia meninggal ke, saka datang ke, tak tahulah. Tapi maknanya Manyat ni boleh bangun untuk bercakap dengan isteri dia, dan isteri dia jawab, saya halalkan bang. Halal apa ni? Gila apa? Apa yang membuat jenazah ni Wan, orang kata sukar untuk pergi ke alam barzah ni. Kan. Jadi besok tu atuk akak uruskan macam biasa. Jenazah Pak Manap memang betul lawan dah meninggal, semua dah uruskan. Dan ni confirm jadi benda ni menjadi satu persoalan dalam masyarakat kampung tu. Apa kisah sebenarnya? Apakah yang berlaku pada malam tu? Jawapan dia ada pada Mak Bedah ni. Mak Kak Bedah ni datang kan? Dalam kes ni tuan-tuan, rupa-rupanya Pak Manap ni masa berkahwin dengan Kak Bedah, Nenek Bedah ni, pada tahun 1920-an tu, dia berhutang mas kahwin dengan isteri dia. Dia punya sebutan dia lain Wan. Aku terima nikahnya Zubaidah binti Yunus dengan mas kahwinnya RM50 hutang. Boleh ke tu? Boleh, zaman dulu Wan ingat semua orang kaya ke? Mana ada? Piramli pun ada dia punya skrin yang hutang, tak ada duit. Boleh, tapi dengan syarat Wan kena bayar balik bila Wan dah ada RM50. RM50 zaman dulu 1920, tuan-tuan kira lah berapa jumlah dia. RM5 banyak Banyak. RM50 tu banyak. Dia dah kahwin dengan sekarang boleh tengok tak dapat. Mak Bedah ni hampir 57 tahun. 57 tahun kahwin dengan Mak Bedah. Tapi satu perkara yang dia select, dia tak buat adalah melunaskan hutang dia kepada isteri dia tadi. RM1.50 je tuan-tuan. Padahal Pak Manap tu hari-hari duduk dengan Kak Bedah makan semua. Lupa Wan, lupa. Kalau bagi nafkah makan apa semua itu nafkah zahir. Ini Wan akad dengan bapa. Kata dengan bapa mentua untuk kita terima isteri kita ni sebagai orang yang duduk, orang kata apa, sehati sejiwa, serumah dengan kita, lahirkan zuriat kita. Tapi rupa-rupanya tanpa kita sedar, hutang yang RM1.50 tadi tak bayar. Weh, risaunya saya. Hutang RM1.50 tuan-tuan. Gila apa weh? Itu je sebabnya dia bangun balik. Allahu Akbar.